dunia penuh tekanan. Siapakah pelajar cemerlang yang sebenar? Adakah cukup dengan CGPA yang tinggi? Atau perlu lebih daripada itu? Mari kita bincangkan tentang etika dan kecemerlangan. Etika seperti amanah, tanggungjawab, kejujuran dan berdisiplin membentuk kepribadian pelajar. Kajian kami cuba menilai sejauh mana nilai ini diamalkan. Azmi dan Hasan menyatakan bahawa warga dan rakan sebaya memainkan peranan besar dalam pembentukan etika pelajar cemerlang. Manakala Zainal pula risau akan isu plagiarism dalam kalangan pelajar cemerlang. Abdul Rahman dari Yusuf pula mencadangkan aktiviti kurikulum sebagai pembangunan etika. Walau pelajar itu bijak, jika nilai runtuh seperti merokok atau minum arak, kecemerlangan itu pun kosong. Kami edarkan soal selidik guna Google Form dan dapat respon daripada 53 pelajar UPNN. Keputusan soal selidik yang dijalankan telah menunjukkan 90.2% pelajar percaya etika yang penting dan sebanyak 78% pelajar akan mengelakkan plagiat. 53.7% pelajar dipengaruhi rakan sebaya. 70.7% pelajar agak suka fokus dalam kelas online dan 48.8% rasa tekanan akademik jejaskan diri sendiri. Data ini bawa satu mesej. Pelajar tahu etika itu penting, tapi cabaran sebenarnya ialah susah untuk amalkannya secara konsisten. Untuk memahami realiti pelajar hari ini, kami turun padang untuk membuat temu bual bersama dengan rakan-rakan pelajar. Awak rasa awak pelajar cemerlang ke? Of course. Saya rasa saya pelajar yang sederhana tapi mungkin berusaha untuk menjadi pelajar cemerlang. Saya rasa saya sedang berada di jalan yang berusaha untuk berjaya. How about you? Saya pelajar cemerlang. Tidak, saya sederhana saja. Tak inilah. Boleh tanya awak punya CGPA? Tak boleh. Saya punya CGPA tapi dia ke atas lah. Ini secret dia. Boleh? 3.57 3.28 3.33. Apa nilai etika yang paling penting bagi awak? Berdisiplin dan bertanggungjawab. Bagi saya, nilai kejujuran. Nilai integriti. Saya rasa kejujuran sebab ni asas kepercayaan. Nilai kejujuran. Kerana nilai kejujuran ni asas utama dalam membentuk orang kata kepercayaan. Amanah. Sebab amanah, seorang itu boleh jadi pemimpin yang berwibawa. Disiplin. Dan bagi mendidik seorang itu, bagi contoh, disiplin dengan mematuhi masa. Saya pula bertanggungjawab sebab saya rasa nilai tanggungjawab tu amatlah penting dalam seseorang supaya dia sentiasa melaksanakan kesan yang diberikan olehnya tepat pada masanya dan dengan perfect. Apakah habit belajar awak? Tidur sebelum belajar. Tidur is the must. It's important thing. Bersukan selepas belajar. Yes, volleyball. Sebelum belajar saya akan balik bilik dulu, buat bising, bagi puaskan hati saya dan saya akan belajar. Habit saya secara konsisten. Saya akan buat nota ringkas semasa belajar. Fokus dalam kelas and take note apa yang lecturer mengajar untuk kelas. Lepas tu waktu malam tadi fokus dalam kelas, banyakkan latihan. For me, always buat latihan yang lecturer bagi dan kalau habit belajar saya buat last minute lah. Saya belajar last minute before exam supaya saya tak lupa apa yang saya belajar. Pernah tak awak hadapi dilema etika? Macam mana awak hadapinya? Tak ada. Kita mesti berfikiran positif. Betul? Think positive. Always.
Ketika pernah contohlah kawan kita satu grup dengan kita, lepas tu dia tak buat kerja, saya dilema nak marah dia ke tak, tapi saya akan buat pilihan untuk marah dia sebab nak siapkan group assignment. Macam mana awak jaga integriti dalam group assignment? Be responsible person. Yes. No plagiarism. Saya akan siapkan tugasan saya yang diberikan oleh ketua pada masa yang ditetapkan. Saya akan elakkan plagiarism. Okay. Thank you. Terima kasih. Kadang-kadang kita pun pernah goyah, tidur lewat, last minute buat assignment, tekanan tak hantar tugasan. Tapi etika ialah bila kita cuba ubah, walau perlahan. Etika bukan untuk nampak baik depan orang, tapi untuk terus buat benda betul bila tak ada siapa tengok. Itulah definisi sebenar pelajar cemerlang. Kesimpulannya, dalam dunia penuh godaan, yang teguh pada nilai ialah perjuangan sebenar. Etika bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk membentuk siapa kita di masa depan. Mahasiswa cemerlang ialah mereka yang tidak lupa untuk menjadi baik. Biar CGPA kita tinggi, tapi biar akhlak kita yang lebih tinggi. Nice. Terima kasih atas sokongan. Semoga kita semua terus belajar bukan sekadar untuk lulus, tapi untuk hidup dengan nilai.